SPRM menggeledah kediaman rasmi Pegawai Kanan Tentera Darat bagi membantu siasatan berhubung perolehan projek membebitkan pasukan beruniform itu. 6 akaun bank milik suspek dan ahli keluarganya disita. Jelas Tan Sri Azam, operasi penggeledahan termasuk di Pejabat Tentera Darat di Kementerian Pertahanan MINDEF dilakukan kemarin selama 7 jam bermula 5 petang. Beberapa barangan mewah termasuk jam tangan dan beg tangan turut disita. Jelasnya, suspek sepatutnya hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM semalam. Bagaimanapun, dia dikejarkan ke hospital dan dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU. Sesulan dari pendedahan oleh Cikgu Bat, Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan diarahkan bercuti berkuat kuasa serta-merta bagi membolehkan pihak berkuasa menjalankan siasatan terhadap dakwaan tertentu yang dilaporkan sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah pentadbiran itu diambil bagi memastikan proses siasatan dapat dijalankan dengan lancar tanpa sebarang konflik kepentingan. Langkah ini bertujuan memberi ruang sepenuhnya kepada pihak berkuasa menjalankan siasatan terhadap dakwaan tertentu yang telah dilaporkan. Ia juga bagi memastikan proses siasatan berjalan lancar tanpa sebarang konflik kepentingan, katanya dalam kenyataan pada Sabtu. Sebelum ini, media melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah memulakan siasatan terhadap beberapa projek melibatkan Tentera Darat Malaysia (TDM) sejak 2023. Tapi, terkejut dengan perkembangan tersebut, suspek dipercayai telah pingsan dan dikejarkan ke wad kecemasan. Menurut sumber, suspek sepatutnya hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM semalam, namun beliau telah dikejarkan ke hospital dan dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU pada tarikh berkenaan. Suspek dipercayai mungkin mendapat serangan jantung kerana terkejut di siasat SPRM. Setakat ini, suspek masih menerima rawatan dan belum dapat dirakam keterangan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menggeledah Pejabat Tentera Darat di Kementerian Pertahanan MINDEF serta di kediaman rasmi milik seorang Pegawai Kanan Tentera Darat kemarin. Menurut sumber, penggeledahan bermula sekitar 5 petang hingga 12:30 malam. Penggeledahan tidak menghasilkan sebarang sitaan wang tunai, namun SPRM telah menyita beberapa barangan mewah bernilai tinggi, termasuk jam tangan dan beg tangan mewah yang dipercayai berkait dengan siasatan itu, kata sumber itu. Siasatan ketika ini memfokuskan kepada aliran wang yang disyaki masuk ke dalam akaun milik seorang Pegawai Kanan Tentera Darat yang kini disiasat sebagai suspek dalam satu kes rasuah melibatkan projek perolehan Tentera Darat Malaysia, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, sumber memaklumkan bahawa siasatan tetap diteruskan dengan memanggil saksi-saksi utama melibatkan kontraktor yang dipercayai memperoleh projek berkaitan Tentera Darat. SPRM sudah merakam keterangan 5 pemilik syarikat dan jumlah keseluruhan saksi yang telah dipanggil bagi membantu siasatan adalah 10 orang, katanya. Sumber turut mendedahkan bahawa SPRM sedang menyiasat kira-kira 40 syarikat yang disyaki terbabit dalam pemberian wang rasuah dan siasatan terhadap syarikat-syarikat berkenaan sedang dijalankan secara berperingkat. SPRM dijangka akan terus memperluaskan siasatan termasuk aspek aliran keuangan, perolehan projek dan kaitan individu serta syarikat yang terlibat selaras dengan peruntukan undang-undang di bawah Akta SPRM 2009. Pada Selasa lalu, pegawai SPRM hadir ke Kementerian Pertahanan, MINDEF, dan tumpuan terarah kepada projek-projek yang dilaksanakan melalui kaedah perolehan secara tender terbuka serta perolehan di bawah Pusat Tanggungjawab PTJ Tentera Darat. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki telah mengesahkan satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Hari ini, pegawai SPRM menjalankan penggeledahan di beberapa syarikat yang dipercayai terbabit bagi mendapatkan dokumen dan bahan bukti berkaitan. Katanya, beliau juga mengesahkan bahawa 6 akaun bank yang dipegang oleh suspek dan ahli keluarganya disita dalam siasatan ini. Pada 24 Disember lalu, SPRM mengambil aduan dan merakam keterangan Ketua Bersatu Bahagian Port Dickson, Cikgu Bat atau nama sebenar Badrul Hisham Shaharin di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya kira-kira jam 12.30 hari mengenai perincian maklumat yang beliau peroleh. Cikgu Bat sebelum ini mendakwa terdapat aliran tunai besar dikesan dalam akaun bank seorang pegawai dan ahli keluarganya yang disyaki berpunca daripada syarikat-syarikat yang memperoleh projek ketenteraan. Beliau merujuk kepada audit forensik dokumen yang diterimanya tanpa nama, mendakwa pegawai berkenaan menerima wang antara RM50,000 hingga RM60,000 setiap bulan ke dalam akaun bank. Dokumen berkenaan dakwanya turut menunjukkan pemindahan wang dalam jumlah lebih besar, mencecah ratusan ribu ringgit ke dalam akaun yang dikaitkan dengan pegawai terbabit. Beliau juga mendakwa dana itu dipindahkan daripada akaun-akaun syarikat-syarikat yang telah memperoleh projek ketenteraan.
Ketua Bersatu Bahagian Port Dickson, Badrul Hisham Syaharin atau dikenali Cikgu Bad hadir ke Ibu Pejabat SPRM Putrajaya siang tadi untuk membuat laporan mengenai dakwaannya berkaitan transaksi luar biasa dalam akaun bank seorang pegawai kanan tentera. Beliau tiba jam 11.49 pagi dan keluar dari bangunan SPRM jam 3.40 petang. Terdahulu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki meminta Cikgu Bad tampil mengemukakan bukti berhubung dakwaannya itu. Semalam, pegawai SPRM dilapor hadir ke Kementerian Pertahanan di Ibu Negara bagi memulakan siasatan awal terhadap beberapa projek melibatkan tentera darat dari tahun 2023 hingga kini. Menurut sumber, siasatan tertumpu kepada projek dilaksanakan melalui kaedah perolehan tender terbuka serta perolehan di bawah Pusat Tanggungjawab PTJ Tentera Darat termasuk aspek pematuhan tata cara kewangan.